Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel YouTube Hilmi Yaakob. Pada hari ini saya nak buat demonstrasi emas dinar public gold. Yang pertama saya ada 5 dinar. Okey, ni 5 dinar. 5 dinar ni harga dia lebih kurang RM5,000, 5,000 lebih, 5,000 saya tak ingat berapa sebab harga dia berubah setiap 20 minit. 5 dinar dia akan datang bersama dengan sertifikat. Dia akan datang bersama dengan sijil. Ini sijil. Dia akan ada tulis kat situ dia punya produk 5 dinar Gold Purity 99.9, weight berat dia 21.25 gram, dan dia punya diameter, ketebalan dia. Ketebalan diameter ni adalah 32 mm. 32 mm. Lepas tu kat depan ni dia corak yang cantik sangat. Inilah sijil dia. Ada nombor siri dia. Nombor siri DOD003093. Maksudnya pengeluaran 5 dinar ini yang ke 3,000. Ini 5 dinar. Seterusnya saya ada 1 dinar. Sekejap Ini 1 dinar. Ini 1 dinar. 1 dinar pun dah bersama dengan sertifikat juga. Ini sertifikat dia. Benda yang sama, dia akan chop kat depan ni. Lepas tu dia akan ada tulis dia punya ciri-ciri lah. Ciri-ciri produk Gold Purity. Weight untuk 1 dinar ni adalah 4.25 gram. Harga dia lebih kurang 1,000 buat masa hari ini. 1,000. 3 tahun lepas harga 700. Tapi lepas 3 tahun meningkat sampai RM1,000 harga dia. Okay, satu lagi saya ada setengah dinar. Okay, ni setengah dinar, harga dia lebih kurang 700. Harga 700 ni adalah harga 1 dinar pada 3 tahun lepas. Jadi kita tak dapat nak beli dah dengan 700 untuk 1 dinar, tapi kita boleh beli 700 tu untuk setengah dinar. Dia berada dalam plastik macam ni, tapi kita boleh buka plastik dia. Ni setengah dinar bersama dengan sertifikat juga. Jadi kalau kita nak gadai ataupun jual, kena ada sertifikat ni. Sebenarnya saiz untuk 1 dinar dengan setengah dinar sama je. Kita tengok saiz dia. Saiz dia lebih kurang sama. Lebih kurang sama besar. Tapi berat lain, rasa berat ni lebih ringan, dia lebih berat. Jadi itu sajalah. Ada 5 dinar, 1 dinar, setengah dinar. Anda pilih ikut bajet. Kalau 5 dinar boleh beli 10 kali bayar ataupun 4 kali. 1 dinar boleh beli 4 kali saja, melainkan ada offer tertentu dalam tempoh masa tertentu boleh beli dengan 10 kali bayar. Saya dah buat semua. Ini saya beli 10 kali bayar, ini saya beli 10 kali bayar juga, ini saya beli cash setengah dinar. Jadi tuan-tuan fikir nak beli yang ni, yang mana-mana ni ikut bajet. Okey, itu sahaja. Terima kasih.